Okey, hai, bersama dengan Azman Movie. Okey, kali ni tak ada aksi-aksi menarik mesti pada lekat, traktor lekat. Okey, kali ni saya nak basuh motor dengan menggunakan cair pencuci enjin degreaser ni. Untuk yang saya ada ni 4 liter tau untuk satu tong ni. Dia ada juga untuk yang jenis spray dan juga dia ada juga yang jenis 20 liter ataupun 18 liter lah. Dia ada banyak pilihan lah. Untuk yang saya ada ni 4 liter lah enjin degreaser ni. Sesuai untuk cuci kotoran-kotoran yang melekat dekat kita punya motor ke, kat kita punya kereta ke. Jadi saya dah bancuh, masukkan ke dalam bekas spray yang macam ni. Jadi mudahlah kita nak guna. Jadi cara bancuhan ni pun mudah. Kita tengok bergantung kepada keadaan kotoran. Keadaan kotoran tu kalau lebih tebal kita bancuh bagi pekat menggunakan nisbah lah. 2:1 ataupun 3:1 bergantung kepada kotoran. Ni saya dah bancuh, saya masukkan dah ke dalam bekas spray macam ni. Jadi mudah nak guna. Jom kita tengok kotoran yang ada. Saya ada motor bonus 110 ni, SYM. Jadi kalau kita tengok atas sini sport rim ataupun rim tayar ni, dia kotoran dia habuk tau. Habuk tanah ataupun debu. Memang tebal lah, pekat, dia melekat dekat sport rim ni. Jadi kita kena cuci lah. Lah nampak bersih sikit. Lagipun kalau kita cuci, tak berat sangat sport rim ni. Dia melekat-melekat habuk ni. Dia akan ringankan sport rim ni lah. Jadi saya gunakan sabun macam ni lah. Saya gunakan enjin degreaser ni lah untuk cuci, buang habuk-habuk kotoran ataupun habuk-habuk minyak yang ada tu. Cara nak pakai dia pun mudah lah. Kita cuma spray-spray je. Ni saya dah ada. Jadi kita cuma tinggal spray-spray je lah. Tapi sebelum tu saya nak pakai sarung tangan getah yang macam ni dululah. Jadi mudahlah sikit kita nak buat kerja tu kan. Sarung tangan getah yang macam ni mudahlah kita nak pakai dia pun. Kita juga boleh pilih size juga. Okay. Lepas tu kita dah pakai siap. Okay. Enjin degreaser ataupun cecair pencuci yang macam ni. Sesuai untuk yang duduk di kawasan-kawasan tanah, kawasan kampung ataupun terkena tanah-tanah lumpur, boleh pakai macam ni. Ataupun yang terkena minyak-minyak kan, bekas-bekas minyak, habuk-habuk besi, habuk-habuk tanah, habuk-habuk yang dah melekat lama tu boleh guna cecair pencuci yang macam ni, enjin degreaser. Okey, dah siap spray dah. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dalam beberapa minit. Lepas tu lagi kita bilas dia dengan ayak lah. Okey, lepas beberapa minit tu kita boleh bilas dengan ayak. Kita boleh tengok lah perbezaan dia sebelum dengan selepas tu. Okey, saya dah bilas dengan ayak. Dia dah hilangkan kotoran-kotoran, habuk-habuk tanah yang melekat di sport rim motor saya ni. Dia dah ringan sikit dah. Boleh guna enjin degreaser yang macam ni. Okey, jom kita tengok macam mana. Kita cari lagi tempat-tempat kotoran tanah yang melekat tu. Kita boleh guna enjin degreaser pencucian yang macam ni. Okey, kalau tengok dekat cermin side mirror ataupun cermin sisi motor ni, dia ada kesan tanah yang macam ni tau. Ni tanah selut ataupun tanah lumpur lah orang panggil. Dia ada melekat dan juga dia kering kat sini. Dan juga dia melekat di cermin sisi yang macam ni. Jadi kita boleh cuci lah guna cecair pencuci enjin degreaser ni. Cara nak pakai dia pun mudah je lah. Kita cuma spray-spray je. Kita spray-spray je. Okay, kalau ada kerusan kotoran yang melekat tu, kita spray-spray je. Kalau kita tengok dekat sini pun ada kotoran juga tau. Kotoran ni tak adalah tebal mana, tapi kita boleh juga guna cecair pencuci yang macam ni. Okey. Okey, kita spray sekali dah dengan tayar dan juga sport rim.
dah habis spray. Okay, kita tunggu sat. Kita tunggu sat bagi dia meresap masuk ke dalam kotoran yang ada tu. Okay, sebelah sini pula. Macam tu juga untuk cover set ataupun kepok motor ni, kita ada kotoran yang kecil-kecil macam ni. Okay, kotoran yang kecil-kecil macam ni kan. Dia tak adalah lumpur ataupun melekat tanah yang tebal sangat. Tapi kita boleh juga spray lah. Untuk cuci kan, nampak lebih bersih. Dalam nampak lebih bersinar lah. Okay, kita boleh spray je. Kita spray dekat kotoran yang melekat tu. Ni dekat fork pun ada juga kotoran, kita boleh spray lah. Okay, dekat dia punya cover set pun boleh kita spray juga untuk sebelah sini. Dan juga raga dia. Okay, dalam cushion motor pun kita spray juga. Okay, tempat pemijak kaki pun kita spray untuk buang kotoran. Dan juga tongkat dua yang melekat minyak-minyak lama tu. Okay, lepas tu kita tunggulah bagi dia meresap masuk ke dalam kotoran-kotoran tanah yang ada tu. Boleh guna enjin degreaser pencucian cecair yang macam ni. Saya dah spray dah semua motor. Okay, jadi kita tunggu sat. Lepas tu sekejap kita bilas balik dengan air. Tadi saya basuh tayar belakang saja dengan sport rim. Tapi saya nak basuh semualah bagi dia nampak lebih bersih dan berseri lagi. Okay, boleh guna ni pencucian enjin degreaser yang macam ni. Okay, kita dah boleh bilas dengan air dah. Saya dah tunggu lama dah ni. Kalau lagi lama, lagi lambat kan. Okay, saya dah boleh bilas dengan air dah ni. Kita boleh bilas dengan air. Dia keluar tau kotoran-kotoran habuk-habuk tanah. Dia boleh keluar. Kalau nak lebih berkesan, kita kena gosok dengan berus lah. Berus yang lembut tu kan. Jadi saya spray je. Spray saya biar saya tinggal. Lepas tu dia boleh keluar dengan kotoran-kotoran tanah yang melekat tu. Untuk kotoran-kotoran minyak pun sesuai, boleh guna. Saya dah bilas dengan air. Untuk kotoran yang tebal tu kita kena gosok-gosok juga. Kalau setakat kotoran yang sikit-sikit tu kita cuma spray-spray je. Spray-spray, lepas tu kita biar dia bagi lama. Lepas tu kita boleh bilas dengan air lah. Dia akan nampak lebih berseri dan juga nampak lebih bersinar, nampak lebih bersih lah. Okey, tadi kan ada kotoran yang kat sini. Ada kotoran tanah. Kotoran tanah yang kering tu. Ni dia dah hilang dah. Saya tak gosok, saya cuma spray-spray biar dia je. Lepas tu saya bilas dengan air, lepas tu dia boleh hilang. Ni nampak lebih bersinar ni. Tadi nampak macam kotoran-kotoran sikit-sikit yang melekat tu kan. Habuk-habuk tanah ataupun tumpukan kotoran tu. Ni nampak lebih bersinar dan nampak lebih bersih lah. Boleh guna enjin degreaser yang macam ni. Okey, itu saja untuk video kali ni. Nak beli produk ni ataupun nak beli bekas spray ke, ataupun nak beli sarung tangan ke, ataupun nak beli aksesori motor yang lain ke, boleh tekan produk kat bawah. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya. Bye bye.